Saya nak berubah ke arah yang lebih baik. Tapi kawan saya kata, mu kuat nyamuk. Saya tahu saya banyak dosa dengan Allah. Tapi saya nekat nak baiki hidup saya. Saya kecewa dengan kata-kata kawan saya kepada saya. Apa patut saya buat? Berdosa ke saya tinggal kawan macam itu? Baik. Dia ni nak berubah jadi baik. Nak pergi masjid, nak pergi surau. Kawan dia kata, oh kuat nyamuk. Pergi surau pula lah ni. Faham tak lagi? Kuat nyamuk, kuat belakang boleh ni. Faham? Jawabnya itulah kawan. Jangan tinggal dia. Kalau tidak kawan kita kata gitu. Dah lah. Apa dia kata gitu? Dari kawan. Faham tak lagi? Kalau mu tinggal dia boleh jadi tak ada dah orang kawan dengan dia. Jangan tinggalkan dia. Faham? Dia kata tak ada apa-apa. Anggap sebagai asam garam kehidupan. Lain dia kata kita jadi buasi. Oh masalah. Faham lagi? Dia kata naik jerawat batu atas hidung. Jahat lah. Sakit hidung. Faham? Ni dia kata luak tak kita? Tak ada benda biasa saja. Faham lagi? Tak. Biar dia katalah. Mudah-mudahan nanti dia pula akan berubah. Faham lagi? Cuma kalau dia yang mengajak kita, merosakkan kita, meninggalkan agama, jadi kita ahli maksiat atau melakukan mudarat kepada benda orang-orang lain dan sebagainya, maka kita kena pulau berkawang seperti itu. Kerana Nabi kata al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dia akan terikut-ikut dengan cara hidup kawan dia. Fal yanzur man yukhalilhu, maka perhatikan betul-betul siapa yang nak kita jadikan kawan. Faham lagi?